Nama benda ni kayu sugi kan? Kayu sugi. Kalau boleh, cubalah start daripada hari ni, kita bawa pakar nombor 2 kan, bawa dulu. Ada jual gini lah, senanglah sikit kita tutup. Ada di kalangan kita tak pernah seumur hidup guna kayu sugi. Hadis Nabi SAW, sekiranya tidak memberati umatku, aku ingin mewajibkan bersugi setiap kali sebelum solat. Bayangkan kalau Nabi wajibkan, berat tak untuk diamalkan? Berat. Nabi kata kalau tidak membebankan umatku, nescaya aku mewajibkan bersugi sebelum solat. Ada satu kisah wali Allah, dia tertinggal kayu sugi. Dia pun tanya jemaah, ada tak siapa-siapa yang sudi menjualkan kayu suginya kepadaku? Ada orang kat tangan, aku nak jual tapi dengan harga 1 juta dinar, macam tu lah, dengan harga yang sangat mahal. Dia sanggup beli. Orang terkejut, kenapa? Masya Allah, ini orang yang faham nilai kayu sugi. Ada orang tanya, sama tak dengan buah gigi? Dari sudut mustahabun, tuntutan bersihkan mulut sebelum solat, samalah. Tapi pahala mesti tak sama dengan kayu sugi. Ini sunnah Nabi, ini bahan yang Rasul guna untuk mencuci. Dan kita tahu ada hadis Nabi, barang siapa yang membiasakan bersugi akan dimudahkan untuk menghadapi sakaratul maut. Mudah lidah dia nak sebut, ucap kalimah syahadah. Dan satu hadis Nabi dalam kitab Hidayatus Salikin yang saya sebut tadi tu, dalam ini bab adab wuduk ni. Sabda Nabi SAW, solat seseorang yang bersugi adalah lebih baik 70 kali solat orang yang solat tanpa bersugi. Sikit ke banyak? Banyak. Solat seseorang dengan bersugi, sebelum solat bersugi dulu. Ada cara sunnah dia kan? Bersugi dulu. Solat dia lebih baik daripada 70 kali solat tanpa sugi. Sekali kita solat guna sugi, pahalanya umpama 70 kali solat tanpa bersugi. Masya Allah. Perbuatan ni, amalan ni simple, mudah. Tapi tak ramai orang kita buat. Tak ramai orang kita buat. Ni beli kayu sugi ni, jangan tunggu kekah. Kita potong dulu yang kasar tu kan, dia akan jadi lembut macam buah gigi. Lepas tu fakta saintis hari ni macam-macam. Dia ada sedikit rasa. Kayu ini, air hasil yang kita telan tu, kita mesti akan tertelan sikit. Tak perlu letak ubat gigi. Ia sangat baik untuk perut. Dan Nabi sebut punca segala penyakit adalah daripada perut. Kecil manis ke, darah tinggi ke, sakit jantung ke, lemah apa ke, semua daripada makanan, daripada perut. Dia membersihkan perut. Hadis Nabi yang lain, dengan bersugi membawa keredaan Allah. Allah meredai orang yang bersugi. Dan dia diberi wajah yang berseri. Wajah berseri, kemudian mulut yang bersih. Dia lain kesan dia dengan ubat gigi. Subhanallah. Tapi yang paling penting hadis Nabi tadi, siapa yang menunaikan solat dengan bersugi lebih baik daripada 70 kali solat tanpa sugi. Masya Allah. Kalau saya bawa hari ni, laku ni kayu sugi ni. Bila buat ni, mula-mula rasa sedap-sedap. Lama-lama, bila nak semayang, ni basuh lah. Lepas dah guna basuh, nanti dah lonyeng. Lonyeng tau. Bila dah apa? Lunyai, kita potong. Yang baru. Jangan siap kali buat, potong-potong, bankrupt lah. Ini RM2 je untuk menghidupkan satu sunnah yang besar. Kalau kita pergi Mekah Madinah, orang lelaki dia memang mengamalkan sekejap-sekejap ni. Nak baca Quran, baru. Lepas tu basuh lah. Ini berapa kali guna ni? Nanti lunyai betul-betul barulah potong. Lepas tu kita pun kikir lagi. Nanti dia ni. Subhanallah. Dah membezakan kualiti solat kita tu. Allah sangat suka dengan bau mulut orang yang bersugi. Kita kata, tak boleh gila ni lah. Sebenarnya lagi mudah guna ni. Sebab tak payah guna ubat gigi. Dia dah keluar dia punya aroma. Gigi kita terus bau wangi. Walaupun tanpa ubat gigi. Ubat gigi pun kita tahu. Florida lah apalah. Bukan bagus untuk gigi. Subhanallah. Ada satu hadis Nabi lagi sebut pasal kelebihan bersugi. Menerangkan mata. Ini hadis dalam kitab Hidayatus Salikin tu. Menerangkan mata. Apa kaitan dengan mata? Kan bila kita berus gigi, sebenarnya kita tahu urat kita pada gusi tu bersambung dengan mata. Tahu tak? Kalau kita salah cabuk, boleh rosak urat mata. Pukul 4 ni dah.
Boleh rosak urat mata. Setiap kali kita bersugi, sebenarnya kita sedang buat urutan terapi mata. Kita bersugi, kita tenyeh. Kita tenyeh tu, setiap kali tu urat-urat mata kita disentuh, insya-Allah yang pakai spek, mudah-mudahan tak payah pakai spek. Kalau mata tu terang sampai umur 60, 70, 80 pun boleh baca Al-Quran tanpa pakai spek. Tapi barakah menggunakan kayu sugi. Tak akan sama dengan berus gigi. Tak akan sama. Masya Allah, subhanallah.